Hai, Assalamualaikum. Okey, ini cara nak daftar merchant yang premium merchant sajalah. Okey, so kita masukkan email dan masukkan password. Okey, kita sahkan password kita semula tadi tu. Okey, lepas tu kita teruskan. Okey, masukkan nama merchant ataupun perniagaan kita. Nombor telefon. Okey, produk kita boleh pilih sama ada produk fizikal ataupun produk digital. Kalau kita ada nak barang tu di post produk fizikal, kalau barang tu tak post, contoh macam e-book ke kan, yang tu digital. So yang ni merchant Ayazon ni kita ada post, so produk fizikal. Okay, dah klik teruskan, kita masukkan nama produk. Okay, jenis fizikal, harga dia RM69. Harga promo dia kita boleh masukkan contohnya macam 69. Okay, yang ni RM64 macam tu. Penerangan produk ni kita masukkan lah. Kalau nak senang kita minta ChatGPT buatkan. Lepas tu kita paste kat sini. Okay, lepas tu kita boleh masukkan lah. Okay. Gambar produk pun kita boleh masukkan satu gambar produk yang utama. Lepas tu kalau kita nak charge shipping tu boleh masukkan kat sini. Okay, ni Semenanjung dan Sabah Sarawak. Okay, dan kita kena masukkan untuk komisen bawah ni. Kalau cara kiraan dia ada dekat atas ni. Okay, sistem punya dia dah memang auto dah dekat sini. Okay, 10%, lepas tu akan plus RM1. Okay, lepas tu affiliate kita ada 5 generasi. So affiliate ni akan dapat amount yang sama lah. Okay, generasi pertama RM5, bawah pun RM5. Kalau kita nak letak RM5 lah. Okay, so yang ni kita letak satu generasi, contoh RM5 sini. Okay, bahagian merchant ni kita nak berapa? Okay, contohnya so baki harga ni RM36 10%. So kita letak lah RM36 10%. Okay, so ngam-ngam lah dekat sini. Okay, so pastikan kita dapat dapat kos, jangan sampai rugi pula kiraan dia. Okay, so kita teruskan. Okay, so ini kita punya terma dan syarat, boleh baca dan kena tick sini. Okay, yang ni ada lagi, boleh baca penuh. Akan buka lah. Okay, lepas tu kita tick, lepas tu kita daftar. Okay, bunyi tak tahulah, bunyi tong gas kot. Okay, pendaftaran berjaya. Terima kasih kerana berdaftar sebagai premium merchant. Okay, so apa yang akan berlaku, akaun merchant kita admin akan semak. Okay, dah ambil masa 24 jam waktu bekerja. Kalau okey, kita admin akan aktifkan dan kita akan dapat email lah. Lepas tu baru kita boleh log masuk dan mulakan menjual. Okay. Okay, kalau kita dah boleh log masuk dan kita nak login, klik dekat bahagian merchant ni. Okay, yang ni affiliate, kita merchant. Masukkan email dekat sini dan kata laluan. Okay, cuba kita try masukkan Nak tengok apa jadi.
Okey, dah boleh login. Cuma dekat sini status tu masih pending. Okey, dekat sini lah kita boleh tambah produk. Okey. Ni tak aktif lagi. Ini kita punya dashboard. Semuanya akan berada dekat sini. Okey. Assalamualaikum.